petang ini ingin saya memetik ucapan pembentangan belanjawan hari Jumaat lepas daripada YB Karanaan yang menyatakan YB menyatakan bahawa sebagai kerajaan yang diberi mandat, kami akan memastikan setiap dasar perancangan dan projek pembangunan disusun dengan teliti dan dilaksanakan dengan berkesan agar dapat memberi manfaat kepada rakyat tanpa mengira fahaman politik. Saya ingin memberi penekanan di sini berkenaan dengan perkataan tanpa mengira fahaman politik. Tuan Speaker, walaupun diberi mandat oleh N35 Sinumin yang hanya sebanyak 5,086 memberi mandat kepada kemenangan saya di N35 Sinumin daripada jumlah 25,536 jumlah pemilik yang berdaftar, yang keseluruhannya penduduk Sipitang lebih kurang 66,583. Apa yang ingin saya kaitkan dengan soalan saya pada petang ini di Dewan Yang Mulia ini, Tuan Speaker, bolehkah peruntukan yang diberikan kepada boleh diberikan kepada N35 Sinumit dan kawasan-kawasan Rakan Adun dalam kumpulan kami di sini sebagaimana jumlah peruntukan kepada kawasan yang bukan pembangkang. Ini bertepatan dengan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Equality before the law, tidak mengambil kira fahaman politik, tidak mengambil kira fahaman agama, tidak mengambil kira bangsa keturunan. Semua rakyat berhak menerima apa yang sepatutnya dipertanggungjawabkan kepada pemimpin. Tuan Speaker, perkara ini bertepatan dengan Perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan. Cukup nyata, Tuan Speaker. Jadi saya mahu di Dewan Yang Mulia ini kita cetuskanlah yang menjadi satu budaya yang sebelum ini, jika pembangkang tidak ada peruntukan. Kita cetuskan, kita pecahkan tradisi ini. Kita pastikan walaupun pembangkang, berikanlah peruntukan itu. Kerana macam yang saya nyatakan tadi, Tuan Speaker, saya hanya dapat 60% lebih daripada undi yang berdaftar. Ada 60 lebih ribu lagi di Sipitang yang mengharapkan bantuan, yang mengharapkan pertolongan. Orang susah, orang OQ, orang miskin tegar. Perlukah dihukum oleh kerana mereka menyokong dan sehinggakan mereka menjadi seorang pembangkang? Pemimpin yang menjadi seorang pembangkang. Jadi adalah tidak adil, Tuan Speaker. Saya mengharapkan supaya pemimpin yang dipilih di bawah kerajaan Madani ini dapat merubah supaya perkara ini dapat diperhalusi dan dilaksanakan. Tuan Speaker. Tuan Speaker, ramai sebelum ini ahli Dewan Yang Mulia ini menyentuh berkenaan dengan 40%. Wabi Kuamut juga ada menyentuh tadi pagi berkenaan dengan berulang kali menyatakan pengorbanan yang kerajaan JRS lakukan untuk memberi sokongan kepada 40% ini. Saya ingin bertanya kepada sidang hadirin di Dewan Mulia ini, apakah pendirian secara jujur, secara zahir dan batin di pihak kerajaan berkenaan dengan 40% ini? Kerana secara zahir
Peri pentingnya saya sebut zahir dan batin. Pihak kerajaan di wilayah Sabah dewasa kini secara fakta adalah menjadi responden, penentang bersama kerajaan persekutuan menentang perjuangan SLS ini. Ini amat mengelirukan rakyat di luar sana. Malah para pemerhati yang sempat hadir di Dewan yang mulia ini, sepatutnya kerajaan bersama duduk, berdiri, berganding bahu bersama Sabah Law Society, bukan menjadi pihak responden yang nyata dalam mahkamah sebagai penentang. Maka dengan itu juga peguam yang mewakili pihak kerajaan sebelum ini amat berani menyatakan tuntutan pelaksanaan hak 40% hasil Sabah yang dikutip oleh kerajaan persekutuan itu hanyalah aspirasi. Tuan Speaker, walaupun sudah disebut berkenaan dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang Arif Celestina sebelum ini, yang telah memutuskan pada 17 Oktober 2025 bahawa 40% itu adalah hak berperlembagaan rakyat Sabah. Yang Arif Celestina menetapkan dalam tempoh masa 90 hari untuk mendapatkan atau menyemak formula untuk membuat pembayaran yang gagal dibayar oleh kerajaan persekutuan sejak 1974. Dan yang Arif Celestina juga menetapkan dan mengarahkan pemakaian formula pembayaran itu dalam masa 180 hari dari tempoh formula itu diperolehi. Ingin saya menyatakan di sini, khususnya para sahabat di kumpulan kerajaan, sudahkah formula ini diperolehi? Dan sudahkah pihak kerajaan negeri dan persekutuan bersedia untuk membuat pembayaran hak 40% itu? Tuan Speaker, saya ingin seterusnya membahaskan berkenaan dengan setelah 40% yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan miskin tegar. Berdasarkan data IKASIH setakat 3 November 2025, Sabah mencatatkan sifar Ketua Isi Rumah Miskin Tegar. Saya tidak begitu pasti dan faham apakah justifikasi yang dibuat oleh data IKASIH ini yang menyatakan sifar miskin tegar di Sabah ini. Saya berani menyatakan kenyataan ini salah. Pernahkah pembuat data IKASIH ini benar-benar turun ke kampung-kampung, di pelosok-pelosok kampung, dan selalu diuar-uarkan dan banyak diviralkan? Kita di wilayah Sabah, wilayah yang kaya, tetapi terdapat daerah yang termiskin, 8 daerah termiskin, yang sudah semestinya ada komponen ataupun intipati dalam daerah miskin itu, ada miskin tegar. Saya ingin mencabar sendiri. Saya ingin mencabar pengutip data IKASIH ini untuk turun ke tempat saya di Sipitang, di N35 Sinumin. Saya boleh bawa pegawai yang mengumpul data ini turun ke Sipitang, biar saya bawa mereka berjumpa orang kampung yang dikatakan miskin tegar ini. Masih ada OKU yang tidak ada pendapatan, yang tinggal di rumah, yang tidak layak dipanggil rumah. Mungkin kita panggil dia sebagai sulap. Dijadikan tempat tinggal. Di sanalah mereka tidur. Di sanalah ruang tamu. Di sanalah katil.
Di sanalah dapur yang memang pun pendapatan setiap per kapita kurang RM288 seperti yang ditaklifkan oleh Sekretariat Sabah Manjujaya. Makna miskin tegar itu yang berpendapatan per kapita RM288 ke bawah. Jadi itu pasal saya menyatakan miskin tegar belum lagi sifar di wilayah Sabah ini. Tuan Speaker, berkaitan dengan kehadiran pelabur, untuk poin selanjutnya perbahasan, kebetulan pelabur yang begitu popular sekarang selalu disebut-sebut di Sogip. Sogip adalah berada di kawasan Sipitang, kawasan saya, Tuan Speaker. Alhamdulillah, Sogip telah melabur di Istil telah melabur di Sogip yang memakan kos berbilion ringgit sebanyak 6.592 bilion yang telah dan akan dibuat di Sogip. Soalan saya, apakah jaminan daripada pihak kerajaan selaku pembuat dasar memastikan agar seramai mungkin warga Sipitang mendapat peluang pekerjaan dan sama-sama menikmati hasil pelaburan yang berbilion ringgit itu, Tuan Speaker? Banyak lagi. Minta kulung, sudah. Ada, okey. Tuan Speaker, sedikit lagi, Tuan Speaker. Okey. Ini cukup vital dan memang pun sebelum ini pernah di-viral berkenaan dengan pembinaan bajet tamu minggu. Tamu minggu, pusat penempatan hasil pertanian dan juga pasar baharu. Saya dapati semasa pembentangan belanjawan Jumaat lepas, kawasan saya di N35 Sindumin tidak disebut, cuma disebut Tenom, Keningau, Beaufort dan daerah lain. Sebanyak 1 juta diperuntukkan bagi memastikan pusat penempatan hasil pertanian ini supaya dapat beroperasi dengan lebih berkesan. Soalan saya, adakah Sipitang N35 Sindumin ini kawasan yang tidak strategik? Walhal Sipitang ini adalah gerbang masuk daripada negara jiran, daripada Sarawak, daripada Kalimantan, daripada Brunei. Jadi saya memohon supaya pusat penempatan ini juga akan diwujudkan di Sipitang dan juga dengan penubuhan pasar baru dan tamu mingguan, Tuan Speaker. Tuan Speaker, sedikit lagi Tuan Speaker berkenaan dengan basic infra, biar saya direct to the point. Saya mengharapkan adakah 6.4 bilion bajet perbelanjaan perbekalan itu tidak termasuk 3 serangkai, terutamanya untuk pembinaan ataupun melengkapkan, menjudahkan projek Pen Borneo ini. Kerana projek ini memakan kos yang cukup tinggi. Kalau di Beaufort, Tuan Speaker, di kawasan saya dan di Beaufort, dan sehingga sekarang ramai orang kampung saya bertanya, projek jajaran jambatan yang sehingga sekarang menjadi belukar terbengkalai sudah lebih 10 tahun. Difahamkan projek itu terbengkalai disebabkan alasan kontraktor ialah BIM yang dibuat itu tidak termasuk kos nilai projek. Jadi di manakah Kementerian JKR? Di manakah jabatan-jabatan berkaitan? Malah kontraktor sebelum ini ada dipanggil, dia berani menyatakan bahawa malah pihak JKR pula yang berhutang dengan dia. Ini antara alasan yang selalu kita dengar. Benarkah ini? Jika benar,
apa harus dan apa yang patut diambil tindakan daripada pihak yang berwajib. Jadi Tuan Speaker, oleh kerana masa tidak banyak ataupun tidak memberi ruang untuk saya